Ada satu kisah yang nampak sederhana, tapi bila difikirkan cukup menyentuh hati. Pelakon Ozlin Wati berkongsi tentang satu sisi hidup sebagai seorang ibu yang mungkin ramai tak nampak. Semuanya bermula dengan satu cerita tentang seorang ibu yang ternampak grup WhatsApp anaknya. Nama grup itu Geng Jalan-Jalan Aeon. Reaksi pertama mestilah terkejut. Baru darjah 5 dah rancang nak keluar dengan kawan. Tapi jawapan anak itu buatkan si ibu terdiam. Rupanya mereka tak terus nak pergi. Mereka rancang tunggu sampai darjah 6. Nak kumpul duit dulu sebab ada impian kecil. Nak pergi Wonderland. Bila dengar cerita itu, Ozlin pun tersentuh. Dia kata dia memang suka ibu-ibu yang ambil berat bukan saja tentang anak sendiri tapi juga kawan-kawan anak. Walaupun jadual kerja dia padat, kadang-kadang balik dari syuting jam 2-3 pagi, dia tetap cuba jadi ibu yang ada untuk anak-anak. Pernah satu masa, anak-anak bagi tahu kawan-kawan mereka teringin nak rasa nasi lemak masakan dia. Kawan-kawan itu segan nak cakap sendiri. Jadi Ozlin buat satu keputusan. Bangun awal pagi, masak sambal, sediakan nasi, guna apa saja yang ada di dapur. Ayam pun kebetulan ada. Rezeki untuk anak-anak dan kawan-kawan mereka. Hari itu, dia siapkan sampai 40 bungkus nasi lemak. Bila tengok semua makan sampai habis, penat terus hilang. Dan ada satu lagi perkara yang buatkan cerita ini lebih dalam maknanya. Kalau dia tahu ada kawan anak yang tak ada duit untuk makan, dia tak tunggu lama. Esoknya terus sediakan bekal. Diam-diam tanpa perlu sesiapa tahu. Kadang-kadang kasih sayang itu bukan pada perkara besar, tapi pada usaha kecil yang dibuat berulang kali tanpa mengharapkan balasan. Persoalannya, kalau berada di tempat itu, sejauh mana sanggup berkongsi rezeki dengan orang lain, terutama yang bukan darah daging sendiri. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.